Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah, apa khabar semua? Okey, jadi Alhamdulillah pagi ni kalau sesiapa yang komen yang join live ni boleh komen umur, berat, tinggi untuk tahu berat ideal anda lah. Dan insyaAllah saya akan sharing sedikit sebanyak tentang macam mana untuk nak capai berat ideal. Tapi kalau yang tulis Angela Brewing tu, saya edit tapi saya tak tahu macam mana nak perbetulkan balik kan. Okey, dan insyaAllah kita ada bimbingan gaya hidup sihat, penurunan capai berat badan yang ideal insyaAllah. Okey, jadi sebelum subuh ni kan, tiba-tiba saya terbangun awal dan dah lepas bersiap semua. Okey lah kan untuk buat live sekejap 15 ke 20 minit untuk sharing. Kebetulan masuk subuh 6:01 minit. Jadi 6:10 orang start solat lah. Okey, orang start solat. Okey, jadi salah satu daripada cara daripada antara reason lah kita mudah untuk naik berat badan. Kita mudah untuk naik berat badan. Kalau pengalaman saya lah, bila coaching ni, berat badan ni dia bukan adalah sesuatu yang kita boleh pakai semua kan. Kita apa yang kita lakukan untuk diri kita tak boleh apply untuk anak kita contoh kan. Apa yang kita lakukan bukanlah maksudnya tak boleh langsung, tapi kita kena perhatikan dan kita perlu untuk sesuaikan. Untuk seorang lelaki dia tak sama macam wanita. Okey, lelaki berusia dia tak sama macam lelaki berusia tak sama dengan lelaki muda. Wanita berusia tak sama dengan wanita muda. Biasa tak? Saya biasa kalau saya balik kampung atau saya jumpa dengan makcik saya kan, diorang akan kata diet ni dah tak macam dulu. Dulu mudah je kan nak turun berat badan tu, sekejap je jaga makan. Tapi sekarang dah jaga makan tapi tak boleh juga untuk nak turunkan berat badan. So kenapa? Okey, sebab setiap peringkat umur kita ni dan juga faktor environment tu bukanlah environment yang akan buat kita naik berat badan. Tapi yes, ada juga reason yang di mana environment ni akan boleh buat kita naik berat badan. Saya hilang lah buku tu. Ada satu nama dia obesogen. Obesogen ni adalah disebabkan toksik ataupun chemical yang ada dalam di sekeliling kita daripada semualah kan. Sekarang highly chemical kan. Staff kita sangat-sangat highly chemical. So bahan-bahan pencuci apa semua. So chemical ini juga sikit sebanyak dia mempengaruhi berat badan kita. Welcome Cik One Piece. Okay, terima kasih sebab join live. Kalau nak tahu umur, berat, tinggi boleh komen kan. Dan insyaAllah kalau nak join program untuk nak jaga pemakanan yang sihat, boleh DM saya untuk detail. Okey, jadi chemical yang ada ni juga adalah salah satu daripada penyumbang kepada badan kita banyak toksik dan kita susah untuk nak turunkan berat badan kita. Ini adalah antara kajian yang terbaru lah, nama dia obesogen. Tetapi maksud saya ni, tapi dari sudut berat badan kita ni, di antara seorang lelaki, wanita, dia berbeza-beza. Ada orang macam wanita dekat 50 ke 60 tahun, dia adalah faktor hormon insulin juga. Faktor hormon kan, estrogen dan progesteron yang dah berbeza daripada zaman muda. Sebab tu kalau wanita ni dah umur 50 ke 60, kalau dia nak mula untuk nak makan sikit turun berat badan tu akan jadi sangat-sangat mencabar. Sangat mencabar. Dan lagi satu, sebab bila semakin berusia pula, kita punya otot itu akan semakin berkurangan. Bila semakin usia, otot kita akan semakin berkurangan. Ini dinamakan sebagai sarkopenia. So, otot kita ni gradually lah akan turun dalam, saya tak pasti 8 ke 10%. Kalau saya tak silap ke dalam masa 10 tahun. Jadi, cuba bayangkanlah. Dan kalau wanita lepas umur 60, dia akan sharp decline. Turun lagi banyak. So, jadi apa yang berlaku kalau kita lihat banyak wanita-wanita sekarang yang naik berat badan. Okay, Cik Wan Liani, terima kasih sebab join live. Kalau ada sebarang nak tahu berat idea, boleh komen umur, berat, tinggi, saya akan share lah. So, insyaAllah kalau nak bimbingan khas gaya hidup sihat, boleh DM saya untuk ni. Kita masuk dalam group coaching. Kita ada personalized meal plan. Dan juga personalized lah, kita bantu secara personalized. Sebab macam saya share, semua orang berbeza-beza. Lelaki, wanita kan. Lagi-lagi untuk wanita yang dah umur dekat 60 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ni shake pagi. Okay. Wanita yang dekat umur 60 tahun, apa yang berlaku adalah dia punya kitaran menstrual cycle dia tu dah tak biasa dah tidak ada lagi. Jadi itu yang akan menyebabkan dia punya sharp decline. Dia punya otot tu turun laju sangat-sangat. Okay? Tapi kita setiap tahun 10, 20,
30, 40, 50, setiap 10 tahun tu kita akan ada decline otak kita tu. Jadi perasan dekat umur 40, tak boleh lagi nak turun berat badan macam dulu. Tapi dia tidak akan getting better. Dia taklah through time dia getting better tu. No, dia through time kalau kita tak buat apa, dia akan getting worse lah. Jadi sebab tu sangat penting incorporated untuk yang kalau 40, 50, 60, it's not just about calorie restriction. Jaga makan saja. Makanan yang berkualiti, iaitu kalau kita makan tu perlu ada protein yang cukup. 1. Kedua, perlu banyak bergerak. 2. Yang ketiga, kena buat senaman kekuatan. Kat sini akan bina kita punya metabolisme, akan bantu badan kita boleh burn balik macam muda dulu. Kan? Jadi kalau kita lihat budak-budak muda, perempuan kan, makan banyak, tapi ni sebab diorang dalam fasa growing. Saya ingat lagi waktu saya zaman belajar dulu, saya lihat dekat waktu tu zaman belajar dekat asasi, saya lihat budak-budak perempuan makan banyak je kan, tapi kurus. Waktu tu saya agak miss. Diorang ni kan, tapi saya kata lah okey, sebab muda lah kan. Jadi lepas tu lama-lama baru saya faham, sebab wanita, budak-budak muda zaman, tapi waktu saya tu sebab walaupun makan banyak waktu student, tapi bergerak aktif, pergi kelas, balik kelas, kuliah, patah balik, pergi balik yang jalan kaki. Jadi zaman sekarang ni kenapa banyak pula obesity di kalangan remaja ni? Sebab zaman sekarang kita dah ada gadget kan. Kita dulu nak dapatkan hiburan, nak kena pergi main bola ke, nak pergi keluar rumah kan, baru ada hiburan. Tak pun tengok TV kan. Zaman sekarang hiburan tu terus kita punya di handphone kita, di tangan kita. Kita boleh terus dapat hiburan, entertainment, nak main game apa semua, tak perlu untuk keluar rumah apa semua. Jadi ini yang menyebabkan ramai orang mudah untuk naik berat badan. Sebab kita slowly we become inactive, dan perkara ini berlaku lagi-lagi dengan budak-budak zaman sekarang lah. Dan mereka tidak boleh keluar rumah yang selalu kan, sebab faktor risiko mungkin. Dan saya kira satu faktor persekitaran rumah tu, kebanyakan kalau orang yang duduk di bandar, rumah tinggi-tinggi kan, rumah tinggi-tinggi. Jadi kadang-kadang nak turun tu malas kan, duduk dalam pergerakan yang agak ni. Lepas tu balik-balik penat terus duduk, dan makan pula sekali makan makanan yang tinggi kalori. Contoh minum air manis, air gula kan. Dan segala air gula yang macam viral tu ada dalam 5 ke 10 sudu gula. Kita tak sedar kita makan Jadi ini yang menyumbang kepada remaja-remaja zaman sekarang ni mudah untuk kena masalah naik berat badan dan juga masalah obesity. Okey. Jadi bila kita diet tu, kita perlu personalize kan. Personalize. So untuk remaja, kalau naik berat badan, kadang-kadang diorang sebab inaktif. Untuk remaja naik berat badan biasanya inaktif. Welcome Cik M. Muhammad Zakaria. Kalau nak tahu komen, boleh komen umur, berat, tinggi untuk tahu berat ideal lah. Kalau nak join, boleh join bimbingan khas gaya hidup sihat dalam grup coaching, boleh DM saya. InsyaAllah kita bantu macam mana nak capai berat ideal dengan lebih mudah. Okay. Jadi personalized diet ni sangat-sangat penting. Personalized tu, bila kita diet tu, personalized sangat penting lah. Jadi untuk remaja, dia tak boleh pakai cara orang dewasa kan. Dia remaja ni bolehlah, perlulah buat senaman kekuatan. Tapi untuk wanita above 40, 50, 60 dah perlu untuk buat senaman kekuatan. Lelaki pun sama, dah above 40, 50, 60 tu memang dia perlu untuk buat senaman kekuatan, start untuk latih muscle balik. Okay? Sebab tu kalau kita lihat, dan juga untuk macam budak-budak, mereka ni untuk inaktif tak ada masalah. Untuk aktif tak ada masalah kan. They can be active anyway. Cuma sekarang adalah disebabkan kanak-kanak ni ataupun remaja, dia punya akses pada makanan fast food tu banyak dan mudah. Jadi untuk remaja, fast food tu yang kena kurangkan. Banyak bergerak tu perlu. Dan start untuk bagi diorang tu makan balance. Dan kurangkan apa yang diorang makan. Diorang tak ada masalah. Metabolisme diorang tinggi. Tetapi untuk yang berumur 40, 50, 60 kan, mungkin kita tak makan banyak fast food kan. Kita pun makan fast food, kita tahulah kan, tak sedap badan, rasa badan tu tak best. Tapi mungkin kita kurang bergerak kan, disebabkan faktor pekerjaan. Dan jadi kalau untuk orang wanita dan wanita usia 20-an, 30-an, mereka tidak ada masalah untuk bergerak. Sebab untuk di usia macam ni baru nak start kerja.
Jadi mereka akan sibuk ke sana ke sini kan. Jadi bila dah umur 40, 50 tu dia dah di jawatan managerial position. So apa maksudnya, dia tak perlu lagi untuk delegate tugas. Dia tak perlu lagi untuk nak buat tugas. Kan, dia tak perlu lagi untuk nak cakap. Dia tak perlu lagi nak ke sana ke sini. Dia hanya memberikan tugas. Itu juga kurang pergerakan. Kan, dan juga kalau dulu waktu usia 20-an mungkin ada anak, banyak bergerak kan, kiri kanan bergerak kan, ke rumah apa semua, bantu juga. Tapi bila dah start anak dah besar, dia dah boleh delegate kerja. Anak yang ni duduk rumah lah, yang ni bergerak. Cik Natalina, welcome. Terima kasih sebab join live. Boleh komen umur, berat, tinggi untuk tahu berat ideal. Kalau nak bimbingan kaya hidup yang sihat, boleh lah join untuk detail. So jadi sebab tu yang paling penting lah untuk kita aware. Kalau untuk lelaki pula dia lain sikit, sebab lelaki ni dia ada metabolisme dia yang tinggi. Dia mudah untuk nak bakar kalori. Tapi kebiasaannya lelaki ni dia punya kerja tu, tenaga tu kena lebih. Kan, sebab kebanyakan mungkin kerja yang memerlukan banyak fizikal kan. Tapi perlu check juga, stress level tinggi. Tidur yang tak cukup. So ini adalah antara faktor yang mungkin kita rasa macam orang ni buat jadi, aku buat tak jadi. Sebab personalize. Faktor fisiologi. Kan, fisiologi. Saya share kat sini sementara tak ada orang yang ni. Sekejap saya share. Wait. Super gambar dia scroll ke bawah. Sekejap ke saya dah terlepas. Tak terlepas lagi. Nanti saya letak dalam satu folder yang baru. Ni tak ni. Nanti saya letak dalam satu folder yang baru, iaitu dah terdelete ke apa ni. Minta maaf tapi tak apa, nanti saya letak satu folder yang baru lah. Jadi sebab itu bila kita on track atau kita tengah diet nak dapatkan berat ideal, perlu untuk kita tahu tahap kita, berat badan kita berapa, tahap aktiviti kita, lemak visceral kita berapa. Welcome Cik Berindu. Kalau nak tahu berat ideal, boleh komen umur, berat dan tinggi. InsyaAllah kalau serius boleh, kalau nak lebih detail boleh join group coaching, ada bimbingan gaya hidup sihat dan turun berat badan. Boleh DM saya lah, follow kat link tu. Terima kasih Cik Berindu, welcome. Jadi sebab itu bila kita nak turunkan berat badan ni, perlu untuk kita monitor. Kalau untuk jadi kat sini yang kita boleh nampak kan, kalau untuk mak-mak ke, jangan ikut diet anak-anak. Anak-anak tak apa, dia jaga makan sikit. Welcome Cik Aisyah yang. Kalau nak tahu berat badan ideal, boleh komen umur, berat dan tinggi untuk tahu berat ideal. Dan insyaAllah bimbingan gaya hidup sihat, boleh DM. So jadi untuk mak-mak tak boleh pakai diet anak, sebab anak otot tinggi lagi, mereka banyak bekerja. Jadi balik-balik anak kata, mak saya buat macam ni boleh turun berat badan. Mak cubalah. Mak cuba tak turun-turun, mak pun stres. Aku ni dah cuba dah kan. Sebab faktor usia, faktor persekitaran dan juga faktor keadaan gaya hidup kita. Dan juga lagi satu, kita tak sedar. Bismillahirrahmanirrahim, saya nak minum. Itu dia faktor hormon, faktor masa. Kita tak sedar faktor environment. Contohnya macam kita orang Melayu, banyak makan, macam saya macam untuk orang Melayu, dalam daily makanan kita seharian ni, karbohidrat sangat tinggi. Sebagai contoh, kita pagi-pagi kita akan makan nasi lemak. Kan. Itu kita rasa biasa, tak ada masalah pun nasi lemak kan. And then kita akan makan kuih. Kuih pun kita rasa lah kuih je kot kan, tak ada apa-apa. Tapi kuih dengan nasi lemak tu dia tinggi dengan karbohidrat ringkas. Kan. Saya rasa agak jarang lah orang Melayu pagi-pagi nak makan cereal dengan telur pula kan. Nak makan cereal dengan susu kan. Tak apa makan roti dengan telur, tak lalu lah pula kan. Kalau orang putih dia okey. Tapi cabarannya adalah pemakanan kita yang kita wariskan daripada dulu, dia tinggi dengan karbohidrat kan. Dan contohnya kuih kan, dia tinggi karbohidrat. Sebab apa? Orang dulu makan makanan yang tinggi dengan karbohidrat ni, mereka nak pergi keluar bekerja kan. Mereka pergi masuk hutan, masuk kebun, pergi nelayan.
Jadi bekalan makanan yang mereka perlu ada adalah makanan yang memang kena tinggi dengan karbohidrat. Baru mereka akan ada tenaga untuk melakukan sesuatu. Kalau dia makan makanan yang macam saya duk minum shake ni, pingsan tengah jalan kan. Jalan 5 kan. Diorang sekali, kalau orang-orang dulu, satu aktiviti tu kat kebun sejam 500 kalori. Kan? Okay. Jadi kita pula dari sudut makanan kita yang kita wariskan, kita pula tak wariskan aktiviti. Jadi sebab tu apa jenis makanan pun kita perlu perhatikan kan. Contohnya makanan yang kita makan tu banyak karbohidrat ringkas. Nasi goreng, nasi putih, lepas tu dengan air manis kan. Roti canai saja, lepas tu dengan teh tarik. Jadi ini akan menyebabkan kita akan trigger selera makan kita. Sebab bila kita lepas makan, makanan kita tu banyak karbohidrat ringkas, gula dalam badan tu akan naik. Sebab tak ada masalah makan banyak karbohidrat ringkas ni, okey sahaja. Tapi adakah bila gula tu naik, kita guna tak tenaga dalam gula? Kita guna tak tenaga daripada makanan itu dengan kita pergi jalan, pergi bergerak kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi jalan, pergi bergerak kan. Jadi ini yang akan ini adalah satu-satu benda yang kita kena perhati. Satu, usia kita. Adakah usia kita ni support untuk kita nak turun berat badan, otot. Jadi waktu itulah kita kena tambah. Kalau usia 40, 50, kena buat senaman kekuatan kan, perlu untuk banyak bergerak, perlu untuk bina otot kita lebih tinggi kan. Dan juga makan tu kurang. Dia bukan kurang makan dah untuk usia 40 tahun ke atas ni. Dia bukan makan tu saya pasti tak akan makan banyak dah. Sebab selera makan kita tu akan berkurangan. Years by years kan. Tapi itulah. Tapi dari sudut yang lain tu yang kita pastikan. Sebab tu kalau kita lihat, kalau saya jumpalah makcik-makcik, saya semua akan cakap benda yang sama. Makan sikit je tapi berat naik. Makan sikit je berat naik kan. Saya makan ini je. Memang ni. Betul ke makan dia? Ada orang akan cakap betul makan ni je. Kan? Takkanlah nak cakap tipu kan. Jadi sebab faktor hormon, faktor otot. So, dan lagi satu kita tengok pula macam saya cerita tadi, adakah kita punya pemakanan tu tinggi dengan karbohidrat tanpa kita sedar. Okay? So bila tinggi karbohidrat, satu macam saya share tadi, kita makan tu dia tinggi dengan kalori, dan kita tanpa sedar gula tinggi, dia tinggi dengan carbs tanpa sedar. Itu yang menyebabkan kitaran gula kita naik tinggi tu. Dan end up kita akan rasa kena makan lagi. Itu satu. Tapi yang kedua, bila kita punya makanan kita tinggi dengan karbohidrat kan, ini contohlah orang Melayu kita kan, pagi-pagi makan makanan ada karbohidrat, tepung, gula, nasi. Kemudian pukul 10 pagi kita makan lagi snacking. Mungkin kalori kita okey, tak banyak pun guna. Tetapi disebabkan karbohidrat kita tu tinggi, jadi apa yang berlaku sepanjang hari, banyak kali kita makan karbohidrat, insulin dalam badan tu tinggi. Bila kita banyak kali makan karbohidrat, insulin dalam badan tinggi, insulin tu akan lock daripada berat badan kita, daripada kita boleh bakar lemak dengan baik. Itu dia. Okay. So insulin tu akan lock supaya daripada kita boleh bakar lemak kita dengan baik. So bila insulin lock badan kita daripada bakar lemak, walaupun kita jaga makan, tetapi dia tak boleh, lemak tu akan tersimpan rapi kan, sebab insulin tu dia tak mampu untuk bantu badan kita bakar lemak. Itu juga faktor yang kita tak perasan. Satu lagi faktor tidur. Mungkin sebab kita kerja lewat malam kan, kita kerja lewat malam, kita shift malam, itu juga mempengaruhi kitaran hormon kita. Dia haywire sikit. Kita shift malam, jadi dia punya, bila tak cukup tidur tu, satu, kita akan stres lebih. Bukan stres tu, stresnya kerja aku berat, tak. Badan tu sendiri akan rasa stres. Yang kedua, bila kita tak cukup rehat ni, tendensi badan tu, hormon lapar tu tinggi, kita akan nak cari makanan. Tapi makanan yang badan kita cari tu adalah makanan yang tinggi dengan gula, tinggi minyak, tinggi kalori. Sebab hormon lapar kita tu tinggi. Jadi sangat-sangat penting untuk kita betul-betul bila nak turunkan berat badan tu, kita betul-betul tengok, aku makan ni okey tak sebenarnya kan? Ataupun umur aku ni kat 50, aku ni kena buat senaman kekuatan. Perlu check.
Dan juga lagi satu, sebab apa lagi satu kita tak boleh nak tiru lah meal plan atau makan orang lain. Sebab mungkin kita ni banyak aktiviti, kita ni banyak bergerak apa semua, kerja kita perlukan tinggi kalori. Tapi mungkin kita punya tanpa sedar, kita punya makanan tu seharian tu tinggi gula sebab kita nak maintain energy. Saya dulu pernah pergi waktu saya operate club nutrisi, ada seorang saya tak ingat namanya kan, seorang sahabat saya ni lah, dia tua daripada saya dah 5 ke 6 tahun macam tu. Dia kata waktu tu dia mengalami cabaran dari sudut penglihatan lah, sebab dia terlalu banyak minum minuman manis, kadang-kadang energy drink every day untuk driving. End up dia bagi efek kepada mata dia. So jadi yang tu kita tak perasan, dan dia memang berat berlebihan. Ada yang datang kat kelab tu, dia kata dia tak ada benda lain, yang dia hanya makan makanan yang manis, minum air tin sehari 3 tin je. Lain semua okey, berat badan lebih. Jadi sometimes is some small little things, yang macam yang tadi tu, dia driving, dia kena makan. Sebab dia nak ada tenaga. Jadi sebab tu berbeza-beza. Diet yang kita lakukan perlu berbeza-beza dari seorang lain supaya kita aware. Oh, ini aku. Okay, jadi insyaAllah dalam program coaching, yang ini kita lakukan adalah untuk kita memberikan personalized program. Sebab tu saya akan follow up tu kan. Daily tu kan. Kalau tak ni, saya akan follow up lah. Cik Eli. Saya pun nak habiskan live ni. Terima kasih sebab join. Boleh komen umur, berat tinggi untuk tahu berat idea. Dan juga kalau ada kawan-kawan yang nak ubah gaya hidup, boleh DM lah. Okay, so itu sahaja perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat pada pagi ni. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Have a good day. Bye.